Apakah cara ayat yang Nabi ajar kalau makhluk halus ganggu seperti dengar bunyi orang menangis, tempat sunyi tak ada orang? Dengar molek-molek. Dia ada dua jenis syaitan. Yang pertama berjalan dalam darah kita. Dia masuk pergi qalbu kata ulama. Lalu dia kata dia hasut. Tu jenis masuk dalam badan. Yang satu lagi tak masuk dalam badan, dia duduk di luar. Kalau dia masuk dalam hutan, dia duduk belakang-belakang pokok, dekat busu-busu, dalam laut-laut, laut dalam-dalam, tempat yang orang tak pergi, dia duduk situ. Yang bahaya yang dalam. Yang dalam waktu suruh judi, suruh curi duit orang, suruh macam-macam. Itu syaitan yang paling kita patut musuhi, yang kita paling takut. Inilah yang ramai orang jadi syirik, jadi murtad, jadi munafik, jadi fasik. Syaitan yang menyuruh dalam hati manusia. Ada lagi syaitan yang duduk di luar. Kita masuk dalam hutang, buat kemah, pasang kemah nak tidur malam, dengar orang menangis. Kita tengok, siapa pula? Syaitan. Kadang-kadang dengar orang bang dalam hutang. Kita pergi di laut, dengar orang bang. Di laut tak ada. Bot orang lain semua tak ada. Kita seorang duduk ngai kan. Dengar orang bang. Allahu Akbar. Radio tak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jin Islam. Jangan angkat sahur. Ngai, tak ada masalah. Tak. Tu jin Islam. Kerana jin kafir dia tak bang. Jin fasik pun tak bang di karaoke. Jadi kalau dalam hutang dengar orang semayang, tak susah. Itu jin Islam. Dalam hutang kita pergi dengar bang, jin Islam. Dalam hutang dengar orang mengaji, jin Islam. Jin Islam yang soleh. Yang fasik tak mengaji juga, dia main PlayStation. Jadi kalau mengusik, jadi nak menakutkan kita, azan. Kalau tak nampak muka, kita nak tidur, dia mari kat kemah. Dia apa kawan kita tidur dah, kita dua orang, kita tak pada pula. Siapa tengok luar tak ada. Rupa tak tunjuk. Boleh dengan baca ayat kursi, boleh dengan baca surah Al-Baqarah. Takut sangat, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunjuk rupa, zombie mari. Kalau tunjuk rupa, dalam kitab Azkar Nawawi kata, Nabi ajar kita kata al-anuka bilaknatillahi salasa, 3 kali. Tadi dengar suara, ni kita mari buka pintu kemah, buka pintu kemah, tengok sudah depan kemah dah. Aku atu mana. Kalau depan dah, al-anuka bilaknatillah, al-anuka bilaknatillah, al-anuka bilaknatillah, insya-Allah hilang. Ingat tak? Ingat tak? Masa jumpa lagi ingat tak? Masa jumpa lagi tak ingat cari dalam ni MP4? Tak jumpa dah. Tak. Alif dulu, hamzah dulu, baru ain. Bukan al-anuka. Ada budak baca al-anuka. Bukan al-anuka maknanya aku laknat kamu dengan laknat daripada Allah. Ini lagi. Nampak takut dia jumpa tu tu kata al-anuka. Balik awal gitu.